Dia mendakwa dia nak teraju faham macam mana. Produk yang kita buat ni, dia orang pun tumpang guna. Betul, Abi. Dia orang tumpang guna. Universiti Islam Pahang. Orang yang nak teraju Pahang tu pun tumpang guna anak-anak dia duduk belajar di situ. Itu produk kita. Betul. Sepatutnya dia carilah produk lain kan. Betul. Sekolah menengah agama kita, dia duduk tumpang cari makan situ dan anak-anak dia pun dia tumpang ajar situ. Kalau lah kita buat benda yang tak betul, tak payahlah hantar situ. Betul, Abi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita telah sama-sama mendengar tadi sedutan ucapan daripada Yang Berhormat Esko Agama Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim, yang saya terpanggil untuk merespon beberapa perkara daripada ucapan beliau yang saya sifatkan, minta maaf cakaplah, yang boleh kita katakan ego dan sombong. Yang pertama saya nak tanya, beliau menggunakan perkataan tumpang. Tumpang-tumpang ni, saya nak tanya balik, Universiti Islam, sekolah-sekolah agama ni siapa punya? YB punya ke? Ataupun Parti UMNO punya ke? Ataupun dengan bahasa yang lebih kasar, mak bapak YB punya ke? Sedangkan program-program ini adalah hasil daripada sumber rakyat negeri Pahang dan juga bantuan daripada kerajaan persekutuan sebelum ini. Yang kedua, kalau YB menggunakan perkataan tumpang, anak-anak orang PAS yang masuk ke universiti ini ataupun ke sekolah-sekolah agama, mereka masuk atas dasar kelayakan ataupun merit mereka selepas proses temuduga dan lain-lain lagi. Jadi perkataan itu tak sesuai, menumpang. Apatah lagi mereka masuk dengan membayar yuran dan seumpamanya. Yang ketiga, ini membuktikan bahawa PAS dan Perikatan Nasional bukanlah pembangkang yang membangkang membabi buta. Ada perkara yang baik yang kita sokong, ada perkara yang kita rasakan tidak betul di sudut pengurusannya, maka kita tegur. Yang baik kita sokong dan kita tolong membantu antara satu sama lain. Termasuklah kita mengisi ruang-ruang yang ada ini. Dan yang keempatnya, kerajaan sepatutnya berterima kasih kepada PAS terutamanya yang banyak membantu kerajaan dalam sektor pendidikan kerana kita melaksanakan pendidikan prasekolah umpamanya, menubuhkan PASTI, menubuhkan Seriti, yang mana hasil daripada sumber yang kita cari sendiri, gaji gurunya, bangunannya. Kalaulah tidak ada PASTI, Seriti dan seumpamanya ini, berapa ramai pelajar-pelajar ini yang kerajaan kena uruskan dengan mengeluarkan kos yang sangat banyak. Hatta saya difahamkan ada tadika kemas yang hanya seorang guru sahaja yang berlaku sekarang ini. Ini membuktikan bahawa apa yang dilakukan oleh PAS dalam sektor pendidikan itu sangat membantu kerajaan dan sepatutnya kerajaan berterima kasih. Kerana apa yang kita nak amalkan ialah untuk saling bantu-membantu dalam perkara yang baik. Yang kedua, YB mendakwa produk kita. Produk kita. Sedangkan mana-mana kerajaan pun yang memerintah, mereka bertanggungjawab untuk membangunkan rakyat, menguruskan kerajaan. Sama ada dalam sektor ekonomi, sektor pendidikan dan lain-lain lagi. Termasuklah apabila AMDAP ini memerintah sebelum ini, maka mereka bertanggungjawab menguruskan segalanya, termasuklah membina sekolah-sekolah, menguruskan isu-isu pendidikan dan seumpamanya.
Dan siapa pun yang akan memerintah selepas daripada ini, mereka akan melaksanakan tanggungjawab yang sama. Jadi jangan claim sangatlah bahawa ini adalah produk produk kerajaan ataupun produk UMNO. Yang kedua, walaupun mungkin ada pemimpin negeri yang merasmikan program-program ini, tetapi yang menjayakan program-program ini kita kena ingat ialah penjawat awam. Sama ada universitinya, sekolah agamanya, sekolah beraliran yang selain daripada agama dan lain-lain lagi, yang menjayakan program ini ialah penjawat awam. Dan YB kena ingat dalam PRU 15 yang lepas, penjawat awam majoritinya menyokong PAS dan Perikatan Nasional. Maknanya dengan kata lain, kalau hanya diharapkan kepada orang UMNO sahaja, maka kita tidak akan mencapai kejayaan yang kita capai pada hari ini. Jadi jangan sombong sangat, jangan claim itu adalah yang UMNO, datang daripada UMNO. Yang terakhirnya, saya nak tanya YB, kenapa takut sangat dengan slogan Teraju Pahang? Adakah kerana kerajaan AMDAP hari ini baru menyedari bahawa rakyat benar-benar ingin melakukan perubahan pada pilihan raya umum akan datang? Mungkin hasil daripada kajian yang dibuat oleh kerajaan AMDAP hari ini sendiri yang membuktikan bahawa majoriti rakyat negeri Pahang menolak kerajaan hari ini dan ingin melakukan perubahan. Cuma saya nak pesan kepada YB lah. Nak buat macam mana YB? Kerana tidak ada satu kerajaan pun yang kekal di atas muka bumi ini. Dia ada tempoh ajalnya. Sebab itulah pesan orang tua-tua, kalau kita berada di atas, jangan lupa dan jangan sombong terhadap orang-orang di bawah. Kerana satu hari nanti, kita pula akan berada di bawah dan mungkin orang yang berada di bawah kita sebelum ini akan berada pula di atas. Jadi, ingat-ingatlah sama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.